Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Perkataan mungkin berasal dari nama sebuah anak sungai yang bernama Anak Sungai Melayu di Sungai Batang Hari, Sumatera. Nampak? Asal Melayu tu apa? Ya, di tengah pencarian identitas negara tetangga ada perdebatan antara sesama warganet sebelah baik dalam bentuk tulisan komentar atau uraian mengenai asal-usul. Dan perdebatan itu tidak hanya pada tataran asal-usul kaum namun juga bahasa. Kedah Tua ni ialah kerajaan asal Nusantara. Kedah Tua ni. Kedah Tua ni dia ada proses sebelum Islam dan selepas Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerajaan Kedah Tua ni luas. Nusantara ni lah Kedah Tua. Dia sampai ke Burma. Hak belah ni mantelah dah ni. Kepulauan Melayu ni, masalah Sayyidina Muhammad. Belum sampai ke Filipina. Ni semua Melayu semua ni. Jadi ni Kedah Tua ni masalah Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata, walaupun kita ni berbangsa-bangsa. Ni orang Kedah, orang pergi orang Kedah. Ni orang Kelantan. Jadi, dalam kita orang Melayu ni, sebenarnya, Melayu ni, dia kaedah dalam, kalau tengok dalam masalah, dalam kamus Dewan, kalau ada 4 perkara ni Melayu lah orang tu. Yang pertama, tinggal di tanah Melayu. Sebenarnya tanah Melayu, asal tanah Melayu ni Malaysia ni, tanah Melayu. Walaupun semua ni Melayu. Orang Jawa kata, kami tak Melayu, kami Jawa. Sebenarnya, Jawa tu Melayu lah. Tadi soalan daripada Dr. Azman, dia kata tamadun kan, Melayu, BC dan ED. Sekarang kita pergi kepada alam BC ya. Maksudnya, kita sebelum Rom sesudah itu, tapi kita di antara ini. Tetapi kenapa dalam catatan dunia tidak ditulis bahawasanya Kedah Tua ini merupakan tamadun awal dunia? Tidak ditulis. Benda lah kau ni. Zaman Fir'aun. Lepas tu zaman Rom. Zaman Rom Kedah dah wujud. Oi, benda lah kau ni. Zaman Rom tahun berapa? Sebelum Masihi lagi. Sebelum wujudnya Islam, Rom dah ada tau. Siapa wujud dulu? Zaman Rom ke zaman Islam dulu? Tak sekolah kau. Tengok. Aku baca kau Aku baca ni. Ini buku tau. Buku bukan macam kau dengar pada ni. Sejarah aku 2 distinction. 2. Okey, dengar. Orang Melayu. Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Perkataan mungkin berasal dari nama sebuah anak sungai yang bernama Anak Sungai Melayu di Sungai Batang Hari, Sumatera. Nampak? Asal Melayu tu apa? Asal Melayu daripada Sungai Batang Hari, Sumatera. Nama sungai Melayu. Di mana? Bukan di Kelantan. Bukan di Kedah. Di Sumatera. Okay? Di sana letaknya kerajaan Melayu sekitar 1500. Sebelum atau semasa adanya kerajaan Siwajaya. Kerajaan Siwajaya apa? Kerajaan Siwajaya itu kerajaan Hindu. Baca ni. Buku sejarah. Sejarah kita. Bagi aku baca. Melayu. Subang dari segi etimologi, perkataan Melayu itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit Malaya. Bermaksud bukit. Bukit. Sebab Malaysia ni belajar kan penuh dengan bukit. Ada juga sumber sejarah yang mengatakan bahawa perkataan Melayu berasal daripada Sungai Melayu di Jambi. Ya? Kau tahu lah? Ada baca? Betul. Istilah Melayu ditiarifkan oleh UNESCO. Tengok tu, UNESCO. Iktirafnya. Di 1972 sebagai suku bangsa Melayu di semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Melayu Melayu ada di sini. Melayu ada di mana? Kepulauan Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Semenanjung dan Sumatera. Orang Melayu, Sumatera ni orang Melayu.
Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita. Dan begitulah, kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni dah jadi pelik. Kerana penjajah pada tahun 1824, dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita. Supaya dia boleh agihkan kekayaan satu sama lain. Belanda diberi Indonesia, dulu tak ada Indonesia ni, Sumatera ni, kerajaan-kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Minangkabau, Palembang dan sebagainya ada di situ. Kita ni asal daripada sana, daripada waris kerajaan Sriwijaya yang telah lari kerana tekanan-tekanan politik di sana, lari ke sini. Bukan lari ke sini saja, dia lari sampai ke Filipina tu yang jadi kerajaan Islam di sana. Dia lari ke Sarawak, dia lari ke Brunei, dia lari ke Sulu. Semua ini melibatkan putera-putera raja daripada Sriwijaya lari, dan sebahagiannya lari ke sini. Dengan nama pelbagai lah, ada orang masih berdebat lagi, tapi yang kita tahu secara umum Parameswara. Kemudian ada yang masuk Islam, dan kemudian tersebarlah Islam, jadilah kerajaan Melaka. Dia bukan Melaka bermula di situ. Kita ni nampak Melaka saja kerana dah buku sekolah kita sebut Melaka, kerana dia dah jadi entiti berlainan. Tahun 1824 British dan Belanda buat perjanjian kerana di sana mereka sedang berperang. Zaman Napoleon Bonaparte, mereka berperang dengan Napoleon Bonaparte. Mereka nak kerjasama lawan Napoleon ini, mereka tak boleh bercerai atau berpisah ataupun bermusuh di sini. Mereka buat perjanjian. Kawasan di Sumatera diberi kepada Belanda, kawasan di Semenanjung dapat pada British. Di situlah kita terpisah. Dahulunya entiti Sumatera dengan Semenanjung ni dia satu. Kita ni sebenarnya kalau Kelantan ni macam Kubang Kerian lah. Semenanjung ni Kubang Kerian je. Yang ada di sana Sumatera, itulah ibu kotanya, Kota Baru. Atau Kuala Lumpur dengan mana? Dengan Bangi lah contohnya, jauh. Ya, hal ini yang membuktikan bahwa warga di tetangga hingga hari ini masih mencari jati dirinya. Meskipun berkali-kali mereka mencoba mengorek dari sisi asal-usul untuk mengetahui eksistensinya, namun seakan belum ada kejelasan. Antara satu uraian dengan uraian lain, baik dari hasil riset maupun hanya berdasarkan cerita, terlihat masih saling diperdebatkan. Entah apa tujuan akhir dari mencari tahu peradaban kaum dan bahasa ini. Apakah ingin mempertegas identitasnya, ataukah ingin menunjukkan ke dunia luar bahwa merekalah awal mula dari suatu bangsa dan bahasa? Sebagai contoh, pernah ada ilmuwan sebelah yang sudah sampai mengklaim ada nabi dari negaranya, istri nabi dari negerinya, dan masih banyak cerita lain yang kesemuanya belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun ketika referensinya terbatas, maka sesekali mereka mulai mengeneralisir dengan peradaban-peradaban yang ada di Indonesia, bahkan pernah beberapa kali terdengar diklaim sebagai peradaban bersama. Kemudian ada yang merasa mereka seakan terpaling Melayu walaupun dalam faktanya, bahasa Melayu yang mereka gunakan misalnya, saat ini sudah bukan murni bahasa Melayu tetapi bahasa campuran. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.